Pertama sekali, gunakan tudung bawal ID Juma Hijabista. Bentangkan tudung dan letakkan di atas kepala. Bawa tudung tadi ke belakang dan kemaskan di bahagian muka. Sebelah pendek dan sebelah panjang. Pinkan di bahagian belakang. Kemaskan di bahagian belakang dan tarik yang belakang tadi bawa ke depan. 4 di sisi dan kemaskan lipatan. Tarik yang lipatan tadi bawa ke atas kepala. Lebihkan bahagian tudung di bawah dagu. Dan ambil di bahagian dagu, bawa ke tepi. Pinkan di bahagian telinga. Kemaskan di bahagian dada dan juga bahu. Dan inilah hasilnya. Gunakan tudung setting ID Juma dan letakkan di bahagian kepala. Panjang sebelah dan sebelah lagi pendek. Pinkan di bawah dagu. Tarik yang belakang, bawa ke depan. Biarkan corak Paris di hadapan dan lipat bahagian tadi, tarik ke atas kepala. Dan pinkan di bahagian telinga. Kemaskan di bahagian bahu dan juga dada. Selamat mencuba! Projek istimewa antara ID Juma Bawal dan majalah Hijabista dari Karangkraf ini adalah khusus untuk tujuan wakaf Al-Quran kepada Rumah Ngaji Karangkraf. Untuk projek khas ini, ID Juma Bawal menyediakan bawal Black Label untuk setiap pembeli naskah khas Hijabista untuk projek wakaf Al-Quran ini. Kerana projek ini adalah projek charity dan seharusnya kami memberikan desain daripada kualiti skaf bawal yang paling terbaik. Dan dari segi material, bawal Black Label ini adalah kain yang lebih mudah untuk digayakan dan lebih mudah untuk dijaga. Selain itu, setiap pembeli boleh menggayakan menggunakan bahagian border di sebelah Hijabista ataupun di bahagian border Hipster Rabbit. Jadi orang kata sehelai pelbagai gaya, dan skaf ini adalah skaf two-way yang direka khas untuk projek ID Juma Bawal dan Hijabista Oktober 2015. Jadi sertailah kami dengan hashtag Fashion Made Charity, Hijabista Mag dan ID Juma Bawal serta dapatkan naskah anda untuk sama-sama menyertai projek istimewa wakaf Al-Quran untuk Rumah Ngaji Karangkraf. Hanya ada 5,000 naskah. Dapatkan naskah anda pada 20 September di Karangkraf Mall.
InsyaAllah pada 20 September, setiap pembeli naskah Hijabista dan projek istimewa ID Juma Bawal ini akan bertemu saya pada sesi autograf. Jadi datanglah beramai-ramai di Karang Craft Mall pada 20 September 2015.